Jadi ini adalah aksi 200 meter di final 707 Irdina Syaukina di lorong 1, catatannya 27.03 saat pada saringan yang kedua. Ancia Huan dari Johor 26.89 di semifinal. Dan dari Sabah Teresia Anastasius 617 26.47 di lorong 3. Adriana Syaril Nizam di lorong yang keempat. Beliau mencatatkan 26.76 saat. Alia Najiha muda, beliau antara yang memenangi pingat emas dalam 4 kali 100 dan juga 4 kali 400 meter di MSSM pada tahun lalu. Dari Filipina, Francine Joby Rosario, pemenang ASEAN School Games pada 2025 juga menewaskan Alia Najiha. Sambil itu, Izzatul Musfirah, juara 100, 200, 4 kali 100. Dan begitu juga dengan mendapatkan anugerah selaku olahragawati pada tahun lalu di MSSM. Well, Rina Welter di lorong 8. Tetapi tumpuan sudah pastinya. Lorong 5, lorong 6, lorong 7. Kan sebagai bintang masa depan. Dan mungkin juga masa depan adalah masa kini. Dan terus saja dimulakan dan perhatikan kepada permulaan yang cukup baik. Dan sudah pastinya tumpuan utama kita pada 5, 6 dan 7. Perhatikan kepada kedudukan Izzatul Musfirah. Izzatul Musfirah terus saja memecut dengan cukup laju sambil cuba untuk dikejar oleh Francis Joby Rosario. Izzatul Musfirah terus saja memecut. Izzatul Musfirah untuk mendapatkan pingat emas. Walaupun cuba ada cabaran yang cuba diberikan oleh Rosario. Tetapi pingat emas diperoleh oleh Izzatul Musfirah 24.62 Izzatul Musfirah yang pada semalam hanya dibezakan dengan foto finish saja dalam acara 100 meter. Akhirnya beliau mendapatkan pingat emas dalam terbuka Malaysia dengan larian yang cukup bertenaga.